Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ilmu ibarat pelita yang menerangi kegelapan. Manakala membaca merupakan jambatan yang menghubungkan manusia dengan lautan pengetahuan yang tidak bertepi. Tanpa ilmu, hidup akan hilang arah. Tanpa membaca, minda akan menjadi sempit dan terhad. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian, berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Kepentingan Membaca. Hadirin yang dikasihi, salah satu kepentingan membaca ialah dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Melalui pembacaan, kita dapat memperoleh pelbagai maklumat baru, sama ada dalam bidang akademik, teknologi maupun kehidupan seharian. Bak kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Semakin banyak kita membaca, semakin luas pengetahuan yang kita miliki. Sebagai penutup bicara, marilah kita bersama-sama menjadikan membaca sebagai amalan harian. Sesungguhnya, bangsa yang membaca ialah bangsa yang berjaya. Dengan itu, saya akhiri syarahan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.